Hi guys, welcome back to my YouTube channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi singgah dekat sini. And kalau dah lama pun Nisa ucapkan thank you juga sebab sudi stay daripada dulu sampai sekarang. Okay, so macam yang korang boleh tengok dekat sini, ni adalah bukti pembayaran yang latest daripada apps Reward. And by the way, kalau sesiapa yang tak tahu, Nisa dah gunakan apps Reward ni daripada tahun 2022. So, kalau sesiapa yang nak tengok first video tutorial, Nisa akan letakkan dekat description box di bawah. So, untuk apps ni, Nisa rasa dah beribu-ribu dah Nisa withdraw daripada apps ni. Sebab dah tahun ni merupakan tahun ketiga Nisa gunakan apps ni and masih lagi membayar. So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa nak tunjukkan dekat korang apps tersebut. Okay, so ni adalah homepage dia. And lepas dia korang dah download, kalau korang nakkan 40,000 coin secara percuma, korang tekan je dekat enter invitation code. Korang masukkan invitation code yang Nisa letakkan dekat screen ni. Ataupun kalau korang dah download gunakan link yang Nisa sediakan tu, dia akan automatic. Then korang akan dapatlah 40,000 coin secara percuma. Okay, tu yang pertama. So, next adalah kita pergi dekat cash out. Okay, so basically dekat sini, kita boleh cash out dekat Touch 'n Go daripada RM30 sehingga RM100. Bank transfer pun sama, RM20 sehinggalah RM1,000. Dan ada juga Free Fire Diamonds. So, tekan dekat button My Redemption. Dekat sini boleh nampak lah completed banyak kali lah Nisa withdraw. And sebenarnya dekat bawah-bawah ni ada lagi yang Nisa dah withdrawkan sebenarnya. Ada lagi a few yang Nisa dah withdraw. Tapi tak sure kenapa dekat sini dia tak tunjuk. Cuma kalau korang nak tengok transaction lain, korang boleh pergi dekat Nisa punya video-video sebelum ni. Sebab dekat sini dia tak tunjuk pun Nisa punya cash out sebelum ni. Tapi even macam tu pun, korang boleh nampak lah ada banyak kali dah Nisa withdraw daripada apps ni. Okay, so cara untuk nak dapatkan points, ada banyak sangat cara untuk nak dapatkan points daripada apps ni. Pertama sekali, dekat home ni, korang boleh nampak ada add your bonus, tap bonus ni dengan lucky draw. So, untuk lucky draw ni better tak payah buat. Korang fokus pada add your dan juga tap bonus ni, okay? So, pergi dekat add your bonus tu. So, dekat sini, korang kena main game ataupun tengoklah apa yang disediakan. And then, korang dapat coins melalui playtime. So, basically, dia depend playtime ataupun rewards yang lain. Contoh macam ni, korang kena completekan apa yang diminta lah. So contoh unlock bank 2 dan sebagainya. And apa yang menarik, apa yang best adalah games dia sentiasa bertukar tau. So kita takkan bosan lah dengan games yang tersedia. So next adalah Tap Joy bonus. Tap Joy ni pun sama. Korang kena download and then main game. So, dekat sini, Nisa cakap dekat korang takkan bosan tau. Sebab memang sangat-sangat banyak games yang disediakan. Contoh macam ni. Sangat-sangat banyak and nanti dia akan bertukar-tukar lah games dia ni. So, sangat-sangat best and sangat-sangat tak bosan orang kata. Next cara adalah korang collect je coins yang free ni. So, depend lah kalau nak doublekan reward, korang tengok iklan. Kalau tak, then tak payah. And then, satu lagi cara dekat sini. Tekan je. Sekejap, sorry. Kejap lagi ni saya explain pasal benda tu. So, next adalah melalui novel. Tekan start reading. Okay. So, bila kita scroll kan, korang just perlu scroll atas bawah macam ni pun tak ada masalah. So, kena tunggu yang coins dekat sini
dia berjalan. Habiskan satu pusingan lah. And kalau korang ni jenis yang suka membaca, memang sangat best jugalah apps ni untuk korang. Sebab sambil-sambil baca tu, coins dekat atas tu pun berjalan. Okay, so bila dah settle, tekan je kat situ. So dekat sini korang boleh nampak today's reward dan sebagainya. For each valid reading, you can earn the maximum daily reward untuk reading adalah 10,000 coins setiap hari. Okay, so itu cara yang seterusnya. Lepas tu kita pergi dekat offer. Dekat offer ni, korang boleh invite friends juga. Lepas tu, korang tekan dekat claim reward ni. Ni pun sama. Kita boleh redeem setiap 3 jam. So, setiap 3 jam, dia akan renew lah. Pergi dekat offer, bawah sekali. Win-win with quiz. So, kadang-kadang Nisa malas nak baca sangat benda-benda ni. So, kadang-kadang main teka je. Tapi kalau korang rajin membaca, baca and jawab lah betul-betul. Okay, so ni pun akan di-renew setiap 6 jam. Kita boleh ni quiz lah. Untuk spin to win lucky draw ni pun, spin wheel. Okay. So dekat sini, setiap hari kita ada 10 chances. Which is yang pertama daripada jam 5 sampai 10 pagi. Lepas tu 11 sampai 3 petang. 4 petang sampai 7 malam. Dan yang last sekali adalah 8 malam sehinggalah pukul 12. So nanti korang tekan je button go ni. And then tengoklah korang dapat coins ke, korang dapat kosong ke, korang dapat tengok iklan lepas tu tak dapat apa-apa. Tengoklah. Congratulations, you've won a double reward from the card. Okay. Ni korang settlekan lah sampai 10 kali. Dan yang tap joy dan add joy tadi ni saya dah explain. And then dekat sini. Dekat sini pun setiap hari korang boleh check in lah. And then dapat coins secara percuma setiap hari. And then dekat atas ni pun sama. Kita boleh dapatkan coins percuma. Tapi yang ni kita kena tengok iklan. And basically iklan dia selalunya iklan pendek je. Paling maksimum yang paling lama pun Nisa rasa dalam 30 saat. So kalau iklan-iklan lain tu dalam 10 saat ataupun 15 saat ke apa. Tapi just tengoklah sebab kadang-kadang dekat iklan ni pun dia ada tunjuk tau apps-apps yang latest yang membayar. So daripada situ Nisa tahu okay apa apps yang terbaru. So Nisa try and then Nisa kongsikan dekat korang juga. So kadang-kadang Nisa macam try dulu apps tu. Lepas tu tengok review apa semua. Legit ke tak. Barulah Nisa buat video untuk korang semua try. Okay. So dekat sini tak tahu dia membebel apa. Tapi just tunggu. Ni Cash Duck. Okay. Ni lah contoh Nisa cakap. Oh ada apps-apps yang baru apa semua. So untuk Cash Duck ni Nisa tak sure dia membayar ataupun tak. Nanti Nisa research dulu. Kalau kata legit, then Nisa akan buatlah video tutorial untuk apps tersebut. And by the way, selain daripada apps reward ni, developer yang sama ni dia keluarkan juga tau apps-apps lain. So korang nak tengok, nak dapatkan coins yang lebih banyak, korang boleh tengok iklan ataupun kalau tak, then tekan button X. Okay, so Nisa nak cakap dekat korang, yang developer daripada apps reward ni, dia ada juga apps-apps yang lain. So Nisa dah cuba dah banyak apps-apps dia. And mostly, semua apps dia adalah apps yang legit membayar. So Nisa linkkan juga dekat bawah untuk korang tengok lah. So kalau berminat, macam biasa boleh download je ataupun boleh tengok tutorial dulu dan klik je untuk download. So basically itu sahaja cara untuk nak dapatkan points dan macam mana untuk nak withdraw daripada apps ni. Kalau korang berminat untuk nak cuba, boleh download gunakan Nisa punya link ni. So Nisa ucapkan thank you so much sebab sudi support Nisa. And itu saja. Thank you sebab tonton juga video ni and
And kalau suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.